Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Umara Syakira binti Jaimi. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Teluk Berembang. Kos sekolah saya ialah MBA 0016. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang sebuah buku yang berjudul Nabi Syuaib alaihi salam dan kaum Madian. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010 oleh Kaf Publication Sendirian Berhad. Buku ini direka oleh Umi Ashikah. Buku ini mempunyai 16 halaman bercetak. Jom kita dengarkan salah satu kisah daripada 25 Nabi ini. Buku ini mengisahkan tentang kaum Madian yang suka menipu dalam urusan jual beli. Apabila mereka menjual sesuatu, mereka akan mengurangkan sukatan. Tetapi apabila mereka membeli, mereka akan melebihkan sukatan atau timbangannya. Mereka juga suka menyamun harta musafir-musafir di pertengahan jalan. Disebabkan perbuatan mereka yang buruk, Allah telah mengutuskan Nabi Syuaib untuk mengajak mereka menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan buruk itu. Nabi Syuaib menyampaikan ajarannya dan berdialog dengan mereka. Namun, mereka tetap berdegil, mempersendakan dan mencabar Nabi Syuaib supaya Allah menunjukkan kebinasaan. Oleh sebab bahagian daripada mereka beriman dan mengikut ajaran Nabi Syuaib, mereka pun sangat marah dan lalu menyeksa dan mengambil harta-harta pengikut Nabi Syuaib. Semakin hari, kaum Nabi Syuaib yang ingkar itu terus-menerus melakukan penipuan dalam soal jual beli. Mereka menyeksa pengikut yang taat dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib menyeksa pengikut yang taat dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berdoa kepada Allah supaya Allah menghukum kaumnya yang berdosa itu. Maka Allah menjadikan udara yang semakin hari semakin panas sehingga membakar kulit mereka serta menjerut pernafasan mereka untuk bernafas. Kejadian itu berlanjutan selama 7 hari. Pada hari yang ke-8, mereka melihat asap berkepul-kepul melindungi matahari di atas kepala mereka. Mereka riang dan seronok. Tetapi tiba-tiba berlaku goncangan yang amat dahsyat sehingga meruntuhkan bangunan dan rumah di sekeliling mereka. Lalu menimpa mereka. Selepas itu, Nabi Syuaib pun berhijrah ke Ashabul Aikah, iaitu kawasan yang berhampiran dengan Madian. Daerah itu subur, tetapi penduduk di situ juga mengamalkan kehidupan seperti penduduk Madian. Dengan menghambakan diri kepada nafsu dan berbuat maksiat, maka Allah pun membalas mereka dengan azab yang pedih, dengan didatangkan kilat dan petir yang sambung menyambung sehingga memusnahkan mereka. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita harus bersikap jujur dalam jual beli ataupun dalam timbangan dan tidak menganiaya orang lain. Sesungguhnya setiap perkara, setiap perbuatan ada balasannya. Pada pendapat saya, buku ini sangat bagus dari segi ceritanya. Warnanya yang menyerlah membuatkan saya tertarik untuk membacanya. Di setiap halaman dalam buku ini juga terdapat glosari di bahagian bawah. Ini memudahkan pelajar seperti saya memahami maksud-maksud perkataan yang tidak saya ketahui. Dan buku ini juga sangat menarik perhatian pada murid-murid. Sekian, terima kasih daripada saya.